Bila kena tanya dia dengan mana-mana striker, dia akan pilih kata dia ni lagi padu daripada depa. Sekalipun dia ni kena compare dengan Ronaldo ataupun Messi, dia still bagi tahu dia ni lagi padu daripada depa. Siapa dia? Dia tu. Dia adalah Romario. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pal Bola Studio. So dalam segmen sembang player pada kali ini, kita nak sembang tentang seorang player yang mungkin generasi-generasi macam kita ni tak ramai kenal dia. Ataupun kalau hang kenal dia pun, hang tak tahu dia ni padu macam mana. Kalau legend-legend Brazil, kita lebih kenal legend-legend Brazil macam Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos. Editor jangan bubuh Roberto Carlos muka aku sebab aku tahu nak buat apa. Kan boleh kira dia ni. Tapi Brazil juga ada seorang legend bola sepak yang memang padu, iaitu Romario. Sejujurnya, aku pun tak tahulah Romario ni hebat macam mana sebab dia main zaman 1990-an sampai hujung 2000. Tu pun hujung 2000 tu pun dia dah main dekat kelab-kelab besar. Tapi prime dia kita boleh kata 1990-an. Tapi bila aku kaji balik, weh, Romario ni bukan striker biasa-biasa lah. Dia adalah antara striker terbaik yang ada dalam sejarah. Sebab apa aku cakap macam tu? Jom kita tengok. Rekod gol dalam karier dia dah skor lebih 700 gol dalam karier dia dalam 1000 penampilan. Kalau nak compare, hari ni Harry Kane ada lebih daripada 400 gol, Suarez dalam karier dia ada lebih daripada 500 gol, dan Lewandowski ada 700 gol dalam karier dia, dan Romario pun ada 700 gol dalam karier dia sebagai player bola sepak. Dan tu official tau. Sebenarnya kalau tak official, gol dia lagi banyak lagi dalam karier. Maksudnya tak official ni game-game friendly apa semua tu. Kalau total semua tu, gol dia lagi banyak dalam karier. Kalau aku nak menggambarkan dekat hang betapa hebatnya Romario ni, dia pernah dapat anugerah bola emas ataupun Golden Ball dekat Piala Dunia 1994. Dapat anugerah pemain terbaik dunia pada tahun 1994 juga. Dan Romario juga masuk dalam FIFA list 100 pemain terbaik yang pernah hidup pada tahun 2004. Rekod gol dia dekat Brazil, dia dah skor 55 gol daripada 70 penampilan. Yang mana 55 gol tu jadikan dia top scorer keempat untuk Brazil, belakang Neymar, belakang Pelé dan juga belakang Ronaldo Nazario. So jom kita tengok sejarah Romario ni macam mana. Romario, dia lahir pada 29 Januari pada tahun 1966 dan dia adalah salah satu pemain terbaik yang Brazil pernah lahirkan. Tapi dia ni mulakan karier dia macam player-player bola sepak Brazil yang lain, mula daripada bawah. Satu kelab besar iaitu Vasco da Gama dekat Brazil mula kenal bakat dia waktu dia tengah main dekat satu akademi, iaitu Akademi Pasukan Olaria. Olaria ni kita boleh kata pasukan kecil lah dekat Liga Brazil. So Vasco da Gama nampak dia ni ada bakat, depa bawa lah Romario ni masuk dalam akademi depa. So dia train dekat Akademi Pasukan Vasco da Gama daripada tahun 1981 sampai ke 85. Waktu 85 tu dia boleh masuk first team untuk pasukan Vasco da Gama. Waktu tu umur ada dalam lingkungan 19-18 tahun lah. Dan dengan pasukan Vasco da Gama, walaupun usia dia masih lagi muda, dia main 3 musim dengan pasukan Vasco da Gama. Dia dapat jadi key player untuk depa dan bawa depa menang 2 liga dalam tempoh 3 musim dia main. Time ni dia bawa 20 tahun tau, tapi dia dah jadi key player untuk pasukan Vasco da Gama. Dia skor 80 gol daripada 141 game. So disebabkan prestasi yang cukup mantap tu, dia pun akhirnya berpindah ke Eropah. Macam Ronaldo Nazario, tapi aku rasa Arnan nak ikut dia kan sebab dia dulu. Romario berpindah ke Eropah dan pilih pasukan PSV Eindhoven daripada Belanda sebagai pasukan pertama dia. Waktu tu dia pindah pada tahun 1988. Dan apa nak tahu tak macam mana waktu tu tiba-tiba satu dunia boleh kenal dia termasuk dekat Eropah, sebab tahun tu ada game Olimpik 1988 yang mana Romario terpilih untuk wakil Brazil. Bukan setakat wakil Brazil, dia juga jadi top scorer dalam tournament Olimpik tu. Tapi sayanglah depa just dapat tempat kedua saja, tak menang emas. Tapi prestasi Romario jadi top scorer, skor 7 gol daripada 6 game untuk Brazil dalam Olimpik dah cukup untuk buka mata dekat Eropah yang dia ni bukan pemain biasa-biasa. So bila pindah ke pasukan PSV Eindhoven, dia jadi satu pemain yang cukup luar biasa. Dia jadi top scorer Liga Belanda dalam bermusim-musim dia main dengan depa. Dia main 5 musim tau dekat Liga Belanda. Dia menang 3 liga dan berjaya skor 165 gol daripada berapa game? Daripada 167. 165 gol daripada 167 game. Hampir sama jumlah gol dia dengan game dia. Memang padu. Dan bila dia dah perform dengan pasukan PSV Eindhoven, dapatlah satu
satu gol daripada pasukan daripada Spanyol, iaitu Barcelona. Barcelona waktu tu coach depa bukan cikai-cikai cik oi. Waktu tu coach depa adalah Johan Cruyff, legend untuk bola sepak, orang panggil bapak kepada bola sepak. Kalau kita tengok taktikal moden dekat zaman ni kan, semuanya boleh kata kebanyakannya berasaskan daripada taktikal Johan Cruyff. Sebab tu orang kata Johan Cruyff ni antara individu yang paling penting dalam dunia bola sepak moden. So hang bayangkanlah individu yang paling penting dalam bola sepak moden tu waktu tu adalah coach kepada pasukan Barca, dan dia telefon hang. Dia kata, "Mainlah join Barca, aku nak pakai hang." So Romario pun tak tunggu lama, dia pun ambil keputusan lah berpindah ke pasukan Barcelona time tu. Dia join pasukan Barca pada tahun 1993, dan waktu inilah dia capai kemuncak karier dia untuk pasukan Barca. Dia membentuk gandingan yang cukup serasi dengan star-star Barca lain waktu tu. Antaranya adalah Hristo Stoichkov. Waktu tu Barca ada midfield macam Michael Laudrup, ada Jose Maria Barquero. Defense pula depa ada Ronald Koeman. Waktu tu Barca memang solid. Dan musim pertama saja memang betul Johan Cruyff beli dia jadi top scorer dalam La Liga. Dia skor 30 gol daripada 33 game. Tapi sayang, mereka ada peluang untuk menang UCL dan juga menang Liga dalam musim yang sama. Tapi waktu tu mereka macam terlalu meremehkan pasukan AC Milan yang masuk dekat final. Sebab waktu tu memang ramai favouritekan Barcelona untuk menang UCL atau musim tu. Dan mereka berjaya masuk final. Sekali Johan Cruyff pun mereka remehkan AC Milan sekali. Sekali final kena belasah 4-0. Tapi still tu adalah satu permulaan yang cukup baik untuk Romario dalam musim debut dia. Dan Johan Cruyff waktu ditanya siapa pemain yang paling padu hang pernah latih dalam karier hang, dia kata tak ada lain. Pemain yang paling padu aku pernah latih dalam karier aku adalah Romario. Dan salah satu performan terbaik dia waktu dia pakai jersey pasukan Barca adalah dia score hat-trick waktu tu lawan dengan pasukan Real Madrid. Dia pun menang 5-0. Dan juga dia pernah perform gila-gila waktu lawan dengan pasukan MU. Waktu tu kapten MU Steve Bruce cakap tentu, dia kata dia tak pernah hadap pemain seteruk macam ni dan dia jadi sebaran macam ni. Dan Steve Bruce pun mengaku, dia kata Romario adalah pemain yang paling tough dia pernah jumpa. Dan dekat Barcelona jugalah dia berjaya menang pemain terbaik dunia pada tahun 1994. Sebelum tu dia jadi runner up pada tahun 1993. Walaupun dia capai kemuncak dekat Barcelona, tapi secara tiba-tiba Januari 1995 dia tinggalkan pasukan Barca. Waktu ni ramai macam terpinga-pinga, pasal apa dia tinggalkan Barca? Apa jadi? Rupanya dia bergaduh dengan Johan Cruyff. Tapi bukan setakat dia gaduh dengan Johan Cruyff sajalah, dia ada sebab-sebab lain jugalah. Sebenarnya sepanjang dia duduk dekat Spanyol tu, dia macam susah sikit lah nak bergaul. Dia rasa macam tak sesuai dengan cuaca. Dan waktu ni dia dah start rasa rindu nak balik Brazil. Dia main dekat PSV 5 tahun, lepas tu main dekat Barca main lebih kurang dalam 2 tahun setengah. Dia dah rasa macam, lama betul aku tinggalkan Brazil kan, dah 7 tahun lebih lah. So waktu ni dia macam dah rasa homesick. Tambah pula dia gaduh dengan Johan Cruyff. Lain kali dia angkat kaki, tinggalkan Barca, join pasukan Flamengo dekat Brazil. Dia sempat main 5 tahun tu dengan pasukan Flamengo sebelum pindah ke Spanyol balik. Tapi kali ni bukan dengan Barca, tapi dengan Valencia. Tak sama macam dia main dengan Barca. Dia main dengan Barca memang sukses, tapi dengan Valencia dia memang gagal disebabkan ada banyak isu disiplin. Dan dia sempat main 6 kali je dengan Valencia. Sebab waktu tu dia pernah gaduh dengan coach time tu, iaitu Luis Aragonés. Dia bergaduh dengan kawan tu. Lain kali Valencia hantar balik dia, pinjam balik pergi Flamengo. Lepas tu bila dia balik ke Valencia, tengok coach dah tukar dah, Claudio Ranieri pula. Waktu tu Claudio Ranieri cakap memang jelas, dia kata dia tak mau simpan pemain yang tak mau main untuk kelab ni. So waktu tu pun Romario pun belah daripada pasukan Valencia. Selepas main dekat Spain, dia balik pula dekat Brazil. Tapi kali ni main pula dengan klub akademi dia dulu, iaitu Vasco da Gama. Dekat Vasco da Gama dia membentuk gandingan yang cukup solid dengan Edmundo, iaitu seorang lagi partner striker dia. Dan antara performan terbaik mereka adalah dekat Club World Cup. Waktu tu mereka lawan dengan MU. Hang bayangkan hang main dekat Vasco da Gama dan hang boleh beat Manchester United time tu tau. Waktu tu mereka kalahkan pasukan Manchester United 3-1. Dan Romario skor 2, Edmundo skor 1. Tahun tu juga Vasco da Gama masuk final Club World Cup, tapi sayanglah mereka kalah dengan pasukan Corinthians. Walaupun time ni Romario bukan muda lagi, dia dah 34, tapi dia still lead pasukan Vasco da Gama untuk menang Liga. Dan bukan setakat tu, dia juga jadi top scorer dalam Liga Brazil. Dan lepas tu dia pindah randah lah. Dia sempat je macam pasukan Fluminense, main dekat pasukan Al-Sadd, sempat juga main dekat pasukan Australia sebelum balik ke pasukan Vasco da Gama. Dia pun sempat main dekat US, main dekat pasukan Miami FC. Aku tak pastilah Miami FC tu dengan Inter Miami sama, tapi nampak macam lebih kurang sama lah. Dan kalau hampa nak tahu, waktu hujung karier dia skor gol ke 1000 waktu dekat Vasco da Gama. Dan disebabkan dia skor gol ke 1000 dalam karier dia, perlawanan tu terpaksa berhenti 20 minit tau. Sebab fans semua meriuh, dia pun celebrate gol ke 1000 untuk Romario tu. Hampa mesti pelik kan, tadi kata dia skor lebih 700, tapi pasal apa tiba-tiba 1000 ni? Sebenarnya gol ke 1000 ni agak kontroversi juga. Sebab dengar cerita staff Vasco da Gama ni, mereka kira gol-gol Romario waktu dia dekat akademi juga. So sebab tu lah mereka total kan, mereka kata 1000. Tapi
Tapi secara official 700 lebih. Kalau campur betul-betul friendly ataupun tournament-tournament kecil yang dia main yang bukan under FIFA, gol dia adalah 900 lebih. Yang ni berdasarkan apa yang aku baca lah. Tapi waktu ni walaupun tak official dia capai 1000 gol, FIFA still bagi ucapan tahniah dekat dia tentu. 2007 dia sempat jadi player manager untuk pasukan Vasco da Gama dan akhirnya dia bersara dekat situ. Tapi kalau hangpa nak tahu, peliknya Romario ni dalam hidup dia, dia bersara, orang selalu bersara sekali je ataupun paling kuat kalau hangpa tengok dulu macam kalau hangpa ingat balik, Paul Scholes kan dia bersara 2 kali. Dia bersara sekali, lepas tu Ferguson panggil dia balik, dia main balik, lepas tu dia bersara balik, kira 2 kali bersara. Romario ni bersara 3 kali. Macam mana tu? Kali pertama dia bersara tahun 2008. Waktu ni lah dia main dekat Vasco da Gama, dia jadi manager sekali, dia bersara. Tahun 2009 dia keluar balik daripada persaraan dia, main dengan satu kelab ni iaitu America Rio de Janeiro, sebab waktu ni dia nak penuhkan permintaan ayah dia. Tak silap aku tadi ayah dia dah meninggal kot, dan ni adalah permintaan ayah dia, yang mana ayah dia nak tengok dia main dengan pasukan America RJC ni. So dia pun keluar daripada persaraan, main dengan pasukan America RJC ni, dan dia umumkan persaraan balik. Tapi tiba-tiba 2024 dia keluar balik daripada persaraan. Waktu ni umur dia dah 54 tahun dah. Tua-tua pun nak main bola lagi. Tapi walaupun orang kata tua-tua nak main bola lagi, tua-tua still berbisa. So Romario dia pun join Amerika sekali lagi. Kelab yang ayah dia nak dia main tu, tapi kali ni dia main dengan pasukan Amerika tu disebabkan dia nak main dengan anak dia, iaitu Romarinho. Senang cerita pakai kabel lah kan. Dia keluar bersara, dia masuk dalam game, dia nak main dengan anak dia. Tapi tak salah aku, dia kata tak masuk padang kot. Dia just duduk dekat bench saja. Tak tahulah kan. Dan akhirnya lepas tu barulah dia betul-betul bersara. Kalau kita tengok career dekat international lah, dia ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni perkenalkan diri dia dekat public bola sepak dunia, dan dia bukan main untuk negara cikai-cikai, dia main untuk Brazil. Tapi dia berjaya-jadi hero untuk pasukan Brazil, skor 7 gol dalam 6 game untuk pasukan Brazil dalam Olimpik. Bukan setakat tu, tahun depan 1989, sebelum tu Olimpik 1988, 1989 pula dia jadi hero sekali lagi untuk Brazil. Waktu tu skor satu-satunya gol dalam kemenangan Brazil dengan Uruguay. Waktu tu dia pemenang Copa America 1989. Dan waktu tu Brazil depa dah lama tak menang trofi tau. So tentu Romario memang orang sayang dekat dia sebab dia skor buatkan Brazil menang trofi. Dan dia juga terlibat dalam Piala Dunia 1990 dan juga 1994. Tapi sayang 1990 ni dia macam tak main banyak sangat. Dia memang main sikit je sebab dia main 66 minit je. Tu pun lawan dengan Scotland, sebab dalam tournament kali ni dia masuk dalam keadaan kecederaan. Tapi dia redeem balik, dia balas balik 1994. Waktu ni dia masuk sebagai pemain yang cukup fit. Partnership pula dengan striker legend Brazil seorang lagi iaitu Bebeto, dan dia berjaya skor 5 gol dalam tournament ni dan bawa pasukan Brazil menang Piala Dunia pada tahun 1994. Dan kalau hangpa nak tahu, lepas tu dia juga pernah membentuk gandingan yang cukup luar biasa, iaitu orang panggil gandingan Roro. Pelik kan? Hangpa pernah dengar tak gandingan Roro ni? Ni adalah gandingan Romario dan juga Ronaldo Nazario. Hang boleh brain tak macam mana padunya Brazil time tu. Brazil time ada Ronaldo Nazario dan juga Romario ni depa bukan gandingan yang orang kata macam selfie dua-dua tau. Tak. Depa memang pasangan yang serasi. Dan hang bayangkan, dua-dua pasangan ni depa cukup serasi, tapi depa tak korbankan pun depa punya kehebatan scoring gol. Sebab contohlah kan, kalau kita fikir ada dua striker, mungkinlah seorang ni tukang pas, seorang ni tukang skor. Tak. Dua-dua ni memang padu skor. Dalam Copa America 1997, tu adalah trofi pertama depa menang sekali, dan depa skor combination gol antara depa dua tu, depa skor 8 gol. Dan antara penampilan terbaik depa kalahkan pasukan Australia dalam final Confederation Cup. Waktu tu depa menang 6-0. Siapa skor gol tu? Dua player je skor, tapi dua-dua ni hat-trick. Romario, Ronaldo Nazario, dua-dua ni skor hat-trick. Dan dalam satu tahun je, hang bayangkan dalam satu tahun saja 1997, gandingan duo ni Romario dan juga Ronaldo Nazario, depa dua ni saja dah skor 34 gol untuk Brazil time tu. Satu tahun tau dalam tempoh tu. Yang mana Romario skor 19 gol daripada total gol tu. Selebihnya R9 lah. Dan waktu ni depa ni tengah bina momentum tau untuk main dekat Piala Dunia 1998. Dan waktu ni orang cakap tak ada tim pun yang boleh beat pasukan Brazil yang ada gandingan dua player ni. Tapi sayang, depa dah bina momentum cantik-cantik, tiba-tiba nak masuk Piala Dunia 1998, Romario pula ada injury. Dia ada muscle injury sikit dan depa dah cuba pulihkan dia sebelum masuk World Cup. Tapi sayang, last minute memang tak dapat masuk, dan akhirnya dia buat press conference dalam keadaan memang dia teriak gila lah, dia frah gila. Dan waktu tu Brazil masuk World Cup 1998 tanpa Romario. Dan macam kita tahu, 1998 tu Brazil kalah dekat final, kalah dengan pasukan France iaitu host Piala Dunia tentu. Dan ramai yang cakap, kalaulah Piala Dunia 1998 tu Romario main sekali, Brazil akan menang dengan mudah Piala Dunia tu. Lepas tak dapat join Piala Dunia 1998, Romario cuba nak masuk Piala Dunia 2002.
Tapi sebelum tu dia dah buat high sikit, 2001. Waktu tu Brazil tengah prepare nak masuk Copa America pada tahun 2001. Dan coach Brazil tadi adalah Luis Felix Scolari. So time tu Luis Felix Scolari dia pilih lah Romario ni masuk dalam tim untuk depa ni pergi ke Copa America. Waktu tu Copa America buat dekat Colombia. Tapi secara tiba-tiba Romario bagi tahu dia nak tarik diri. Sebab apa? Dia bagi tahu dia nak buat operate mata. So Felix Scolari pun bagilah dia lepas-lepasan. So dia pun tak join lah Copa America punya tim. Tapi tiba-tiba dah dia kata nak operate mata, tiba-tiba dia keluar. Elok pula dia pergi main friendly pre-season dengan Vasco da Gama. Sebab tu dia tengah main dengan Vasco da Gama. Lepas tu elok pula dia pergi bercuti. Mana tak panasnya Felix Scolari tu, nak lagi kawan tu panah, dalam Copa America tentu dia pun tak perform pula. Dia pun kalah dengan Honduras. Scolari cakap aku hampir kena pecat tau sebab Romario ni tak diri. Sebab kalau Romario ni ada, mungkinlah dia pun lagi kuat. Dan 2002 waktu tu Romario still lagi dalam top performer tau, walaupun main dengan pasukan Vasco da Gama saja. Musim tu dia top skor Liga Brazil. Tapi ramai terkejut pasal Romario tak dipilih untuk join World Cup. Scolari cakap dia tak pilih disebabkan dia tak mau dengan Romario ni. Macam dia geram lah kan dengan Romario ni kan. Suka hati dia tarik diri, lepas tu mohon dia pula. Dan walaupun tanpa Romario, tahun 2002 Brazil berjaya jadi juara Piala Dunia, menang dengan Anan dengan trademark rambut penyapu dia tu. Dan kalau hampa nak tahu, last dia main game untuk pasukan Brazil adalah pada tahun 2005. Waktu tu lawan dengan pasukan Guatemala. Game tu memang dia khaskan untuk Romario sebab tu adalah game untuk persaraan dia, dan dia juga skor dalam game tu. Dia skor 1 gol dalam kemenangan 3-0 depa. Lepas tu bila dia dah habis bersara daripada international, habis bersara daripada main bola, dia pun tentu dia nak jadi ahli politik. Ikut skor dia lah kan. Kalau kita tengok perangai Romario ni, perangai Romario ni kita boleh kata liang jugalah dekat atas padang. Kalau padang kalau lebih kurang sama aja. Luar padang dia ni banyak bergaduh dengan coach. Dia ada rekod pernah gaduh dengan coach macam Luis Aragonés dekat pasukan Valencia dulu. Pernah bergaduh dengan Johan Cruyff dekat Barca, dan pernah berselisih faham dengan Luis Felix Scolari dekat Brazil. Sebagai player bola dekat atas padang pula, dia pernah pergi tombok Diego Simon. Coach Atletico hari ni tu, pernah kena tombok dengan dia. Dia juga pernah jack dada player lawan tau. Dia tendang tu kena betul-betul dekat dada. Sebab tu partner dia kena tackle dengan kawan tu, dia marah, lepas tu dia pergi tendang kawan tu. Dan Romario ni, dia ada satu trademark gol dia tau. Kalau hampa tengok compilation gol-gol dia, memang hampa akan perasan ada satu trademark gol yang dia selalu buat. Yang mana kalau bahasa Inggeris kita panggil dia adalah topok. Yang mana dia akan menjarikan gol guna hujung jari dia. Bukan hujung jari tangan lah. Kalau jari tangan lagi handball pula kan. Hujung jari kaki. Hampa boleh search lah compilation gol dia, memang banyak dia gunakan teknik macam topok tu. Dan bagi aku, bila aku tengok sejarah pasal Romario, aku tengok cara dia main, aku tengok dia punya rekod goal scoring, memang aku tak dapat nafikan dia adalah antara one of the best player yang pernah Brazil lahirkan juga. So itulah cerita pasal Romario. Siapa lagi pemain hampa nak aku sembang lepas ni, boleh komen dekat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.